Akhlak perawi yang menyebabkan sesebuah hadis menjadi dhaif adalah seperti berikut. Itu dia. Baik, kita sekarang nak kenal hadis dhaif. Ini dah tinggi sikit. Kita belajar ulum hadis ni, pada peringkat kita dah ada tinggi lah. Kita dah tahu apa arti sunnah, apa arti hadis, apa hadis kursi, bagaimana hadis zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Semua dah lalu. Cuma awak ulang hadis sajalah di rumah. Sebab apa bila awak baca muka ini, awak boleh faham. Awak boleh faham. Bukan macam akhlak, pasal dia ada soal jawab. Jadi dapat keterangan tu lebih baik lah. Jadi kita punya pelajaran malam ini nak kenal hadis dhaif ada dua. Pribadi perawi yang sampaikan hadis, akhlak yang sampaikan hadis. Jadi pribadi itu kita dah terangkan yang telah lalu kat atas tu. Dia penyampalan tak mantap, lupa-lupa, atau dia hafal sendiri cakap hadis ni, dia sendiri tak gurau. Jadi hadis tu jadi tak. Pasal hadis tu ni pada dari Nabi, pasal perawi yang sampai. Jadi mungkin jadi salah ke, dia tak yakin. Itulah dikatakan hafalan dia tak mantap. Kemudian satu lagi, dikaji dari segi akhlak. Dia dalam Islam apa perkara dikaji dari segi akhlak. Dalam ilmu pengetahuan, dalam apa kata orang hadis, dalam penyampaian Al-Quran, apa saja akhlak yang kami nikmati. Sebab sampai keluar cakap, guru kencing berdiri, anak murid kencing berada. Maksudnya kalau guru dah tak senonoh, anak murid lagi tak senonoh. Jadi akhlak penting. Akhlak penilaian kepada seorang bukan ilmu pengetahuan yang akhlak budi pekerti, macam mana tutur kata dia, pergaulan hidup dia, itu semua diukur. Jadi sekarang masalah akhlak ni, orang yang fasik kerana kerap melakukan dosa kecil, jenis ini dipanggil hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif yang sangat-sangat jiddan, keterlaluan. Yang sampaikan hadis ni orang yang fasik, buat maksiat. Macam kalau orang lelaki dia pakai emas, fasik tu. Orang fasik tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi. Tapi kita kalau ada pernikahan, dua orang saksi taruh dalam surat nikah, kalau dua-dua ni fasik, tapi berapa banyak saksi ni tak fasik. Sebab sunat masa nikah tu hadir. Jadi orang yang tak fasik ni dikira. Nama dua orang ni fasik, masuk kat dalam, masuk aje lah. Tapi ada orang lain yang tak fasik, tak tinggalkan semayang. Jadi fasik jadi wali tak boleh, jadi saksi tak boleh. Sebab dikehendaki bila nak. Tapi kalau bapak tu nikahkan, tapi sekarang haji yang nikahkan, dah wakilkan haji. Kalau bapak tu nikahkan, bapak tu fasik, tak son. Bapak tak semayang, tak son. Sebab kadang-kadang bapak-bapak ni takutlah dia fasik, dia kata tuan haji lah jalankan pernikahan saya wakil. Padahal bapak tu boleh nikah, haji bagi khutbah. Tapi sekarang semua serah tuan haji, tak boleh fasik. Parti yang nikah tu pun tak boleh fasik, tak boleh cakap bohong. Dia tak bohong tertentu, agaknya biasa dengan bohong. Biasa dengan bohong fasik tak? Kerap bohong. Bohong lebih banyak dari benar. Benar itu semua akhlak. Hadisnya tak dipandang kalau akhlak macam ni. Apa hadis lah yang awak bawa? Jadi mungkin orang ni bawa hadis ni, dia fasik. Hadis dia dhaif jiddan. Tapi
bawa hadis, diakui perangai dia, akhlak dia, dia punya hafalan semua bagus. Jadi hadis ni saya cara menilai hadis. Dan sekarang salah Nabi je terima tak. Hadis ni kami bekerja. Nak tahu dia siapa yang sampaikan? Dipulat. Sebenarnya orang yang baca hadis yang betul-betul lah original lah. An si Fulan kata, An Musa, An daripada Musa, Musa pula dari Isa, Isa pula dari Abu pula dari siapa sampai 10 ke gitu baru An Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala sabitu. Aku kenal Rasulullah. Cara hadis, tapi kita ada lah juga inilah kalau ada berkoyan ni anak nak baca nak hafal lagi tak boleh terhafal. Nama-nama ni kita letak nombor 1, nombor 4, nombor 2. So yang mahir lah ilmu hadis, ilmu Quran pasal ini macam mana luar biasa. Sekarang kita cuba nak apa? Terus apa apalah lam yakuni ladina kafaru. Kadang-kadang hujung dia ada ragu-ragu. Apa kata orang sabi semarak dan akhlak itu pun macam bahasa jannah atau ayat jannah itu mana satu. Tapi pun bahasa Arab tak kuat. Kacau lah. Innal ladina amanu wa amilu sholihat. Apa dia? Wasawasau bil haqq. Walau ma'ajran mamun. Apa dia baca? Nak ingat tu? Paling senang lah. Jadi itulah usaha sangatlah. Lagi-lagi kita juga yang dinilai oleh Allah adalah amal. Allah tak nilai awak punya amal yang banyak. Kalau akhlak tak boleh masuk syurga. Jadi akhlak ni merangkumi zahir, kita baru belajar mata, telinga, hidung, bagi indera dan juga paling penting dinilai tentang akhlak. Dia amal sikit, ilmu sikit, akhlak bagus. Jadi kita akan sambung lagi seterusnya yang dikatakan hadis yang sahih. Allahumma Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa qawmina innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah lana wa li hadrina abwabal khair wa abwabal rakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah. Salamatan fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.